Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke MZ Home Fix channel. Okey, projek kali ini adalah untuk menukar regulator knob untuk kipas siling. Regulator knob ni saya dapati di Shopee dengan harga RM4. Kalau full set regulator lebih kurang dalam 30 lebih. So masalah kat sini regulator knob dia pecah. So saya beli dia dari Shopee regulator knob baru. Cara pemasangan dia sangat mudah cuma kena cari nilai pusingan yang betul lah. Kalau kosong sepatutnya kipas berhenti, kalau satu kipas akan bergerak perlahan dan seterusnya lah. Sepatutnya plug and play sajalah untuk pasang regulator knob ni. Cuma dekat sini saya buat tambahan, letak epoxy gum supaya lebih tahan dan tak mudah tercabut. Okey, siapa yang berminat untuk beli regulator knob untuk kipas siling ni, saya sediakan link Shopee di ruangan description dan komen Okey, dah siap, senang je kan. Okey, selamat mencuba semua. Jangan lupa subscribe, follow channel ni. Terima kasih semua kerana menonton. Semoga video ni manfaat untuk semua. Assalamualaikum.